Mersing. Hari ni aku sampai dekat Teluk Buih belakang aku ni ada chalet, kampung stay. So ni adalah jetty dia, jetty Teluk Buih. Okay, kat sini ada kedai famous dekat sini, asam pedas Kak Bedah. Dekat situ ada kedai apa ni, pasar jual ikan guys. Dekat sana ada pantai Teluk Buih, memang cantik. Dekat sana korang boleh mancing. Tepi-tepi batu ni boleh mancing, ujung-ujung tanjung sana. Tepi-tepi ni pun boleh mancing atas batu sana. Sebelah ni ada resort guys. Inilah nama dia, Teluk Buih. Jom kita layan view kat sini guys. Let's go. Kat sini banyak juga bot nelayan banyak juga kat sini. Ada ikan tu tak? Mana? Itu ikan puput. Mana ikan belanak? Wah, ikan belanak. Okay guys, lokasi aku sekarang dekat jetty Teluk Buih. Jetty dia memang kemas lah. Jetty dia memang kemas. Kalau korang nak santai bawa family kat sini kan, ambil angin laut sekejap, tengok pulau sekitar sini kan, memang best guys. Korang jangan lupa datang Teluk Buih. Kalau korang nak cari ikan pun boleh, kat sana ada ikan. Ada kedai makan asam pedas. Kalau korang nak stay, ada kampung stay dekat sini. Ada macam chalet lah. Baik tu. Okay guys, ada abang ni naik macam gapus ni tau, pergi put. Bang, boleh ambil video bang?